Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruman wa la matrudan ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang dihormati pengurusi majlis hari ini, saudara Ghazali, yang berusaha, Ustaz Farhan, Ustaz Muhammad selaku penganjur bersama forum pada pagi ini. Yang saya hormati dan yang saya kasihi ahli-ahli panel terhormat Prof. Nazari, Datuk Lokman, Datuk Nizam. Terima kasih atas kesudian menghadiri forum pada pagi ini. Saudara-saudari, hadirat-hadirat yang saya kasih sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kepada kita peluang bersama-sama berkumpul pada pagi yang berbahagia ini pada hari ke-7 Ramadan. Jadi moga-moga Allah SWT menerima Ramadan kita, menerima ibadat kita, menerima amal kita, menerima jihad kita, menerima segala usaha kita untuk pembebasan Palestin. Moga-moga Allah SWT juga mengampunkan segala kecuaian dan juga kesilapan yang kita lakukan, insyaAllah. Dari saya sekalian, jadi dalam Al-Quran Allah SWT sudah mengingatkan kita dari dulu lagi berkenaan tentang Yahudi dan juga sekutu-sekutunya. Bahkan ayat yang paling banyak diceritakan adalah berkenaan tentang Nabi-Nabi pada Bani Israel. Dibandingkan dengan Nabi Muhammad sendiri pun tak sebanyak itu. Nabi-Nabi lain pun begitu juga tidak sebanyak itu. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Allah kata, latajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu. Kamu akan dapati satu kelompok kaum yang amat-amat memusuhi orang-orang beriman. Siapa dia? Allah kata, al-yahud wal ladzina asyraku. Iaitulah orang-orang Yahudi dan juga sekutu-sekutunya. Jadi Allah SWT sebut dah dalam Al-Quran berkenaan tentang itu. Hadis-hadis akhir zaman pun menceritakan berkenaan tentang bagaimana dunia akhirnya akan bertembung di antara orang Islam dan juga orang Yahudi. La taqumu sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah berperang orang-orang Islam dengan orang-orang Yahudi. Apa yang berlaku di akhir zaman ini adalah merupakan suatu yang kita saksikan dengan mata, menunjukkan benarnya apa yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran dan apa yang Rasulullah SAW sudah nyatakan dan ramalkan dalam hadis. Jadi semua itu berlaku kan depan mata kita dan semua itu berlaku di zaman ini. Dalam perkembangan terkini di Palestin, kita melihat perkembangan pada genjatan senjata yang berlaku pada bulan lepas dan berterusan pada hari ini dan akan masuk ke fasa yang kedua kita harapkan. Tetapi di sini ada beberapa petunjuk yang kita dapati di samping berlakunya gencatan senjata tersebut, kita melihat kedegilan Israel dan US tidak pernah turun pun. Tidak pernah turun pun. Beberapa hari sebelum bermulanya gencatan senjata, serangan besar-besaran dibuat di Gaza. Selepas gencatan senjata, serangan pula dibuat di tebing barat. Dan begitulah berterusan, beberapa syarat dalam perjanjian gencatan senjata itu tidak dipenuhi. Selain daripada isu serangan, kita dapati contoh 60,000 karavan rumah-rumah sementara yang sepatutnya masuk ke Gaza, yang berjaya masuk hanya 15 sahaja. Bahan api masih lagi tersekat, hatta melalui jalan komersial pun masih lagi tersekat. Dan banyak lagi kalau sekiranya kita nak kongsikan, kan bantuan-bantuan perubatan masih tersekat. Ada 5 ambulans saja yang masuk dalam tempoh beberapa hari ini. Jadi semuanya itu menunjukkan betapa tidak seriusnya kan Israel dalam gencatan senjata dan betapa teguhnya mereka dengan perancangan asal mereka, iaitu untuk menguasai Palestin keseluruhannya. Dan di masa yang sama kita melihat apa yang dilakukan oleh Israel cuma sekadar untuk mengambil masa. Dan di masa ketika mana dia mengisytiharkan gencatan senjata, kita melihat satu usaha secara terancang dilakukan oleh Trump dan juga rakan-rakan yang lain dalam proses normalisasi yang semakin rancak sebenarnya berlaku di belakang tabir.
tekanan kepada Mesir, tekanan kepada Jordan, dan begitu juga kan bagaimana kita melihat pengisytiharan bahawa proses rundingan normalisasi dengan Saudi yang dibuka semula. Jadi semua ini adalah merupakan sesuatu yang kita amat faham bahawa Trump akan buat. Sebab Trump juga adalah merupakan engineer ataupun arkitek yang melakar deal of the century ketika mana dia menjadi Presiden Amerika buat kali yang pertama dahulu. Dan dia apabila dia naik, dia sambung saja. Sebab itu dia bercakap berkenaan tentang pengosongan Gaza, dia bercakap tentang pemindahan, dia bercakap tentang segala-galanya. Bahkan dia menggunakan istilah yang lebih menunjukkan kesombongannya, iaitu kan penjajahan Amerika terhadap Gaza. Jadi ini semua berlaku dalam celah-celah genjatan senjata ini. Tetapi di masa yang sama kita melihat Hamas dan juga rakyat Palestin dia mendapat kemenangan moral. Kan, suatu kemenangan moral yang amat tinggi di mana sokongan dunia semakin tinggi kan kepada Hamas, kepada Palestin. Cubaan Amerika dan sekutunya untuk melabelkan Hamas sebagai teroris akhirnya menemui jalan buntu. Apabila Amerika sendiri pun rakyatnya mengiktiraf Hamas dan amat kagum dengan kecekalan rakyat Palestin. Jadi perkembangan ini sebenarnya dari satu sudut kan melegakan kita. Kerana kita nampak bahawa masa depan Israel itu sebenarnya semakin hari semakin pudar. Dan di peringkat negara kita pula kita melihat sekarang satu perkembangan di mana kerajaan dah mula kan secara lebih serius kan mengisytiharkan kan beberapa siri-siri rundingan dan bantuan kan kepada Palestin. Jadi kita secara umum kita menyambut baik segala perancangan tersebut. Dan kita harapkan moga-moga apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan dapat disinergikan dengan apa yang dilakukan oleh NGO-NGO kerana pembangunan Gaza dan pembangunan Palestin, pembebasan Palestin bukan sesuatu yang boleh dilakukan secara bersendirian. Tetapi dia adalah merupakan sesuatu yang perlu kepada usaha yang besar. Tetapi di masa yang sama juga kita melihat satu perkembangan lain di tanah air kita ni. Dengan kes yang berlaku kepada Aman Palestin dan kes yang berlaku kepada GISB, kes yang berlaku kepada Alif Tijana dan kes-kes yang lain, akhirnya dia memberi kesan kepada kepercayaan masyarakat untuk memberikan bantuan kepada badan-badan kebajikan ini. Jadi kita melihat bagaimana persaksian daripada rakan-rakan kita di Palestin mengatakan bahawa pada tahun lepas 60% kan kurang. Maknanya sumbangan daripada Malaysia kurang ke Gaza sebanyak 60%. 60% bukan satu angka yang kecil. 60% adalah merupakan satu angka yang besar. Jadi kita anggap perkara ini sebagai satu cabaran yang perlu untuk kita rungkaikan dan kita kembalikan kepercayaan masyarakat kan kepada kan badan-badan NGO ini untuk menyampaikan bantuan-bantuan ke sana. Kerana apa? Kerana bantuan ke sana itu adalah merupakan bukan sahaja kan untuk buat rumah dan seumpamanya, tetapi sebenarnya adalah merupakan talian hayat, memberi nyawa kan kepada rakyat Palestin. Di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saudara-saudara sekalian, apa yang kita boleh buat sebenarnya dalam isu Palestin? Ramai masyarakat kita ni ataupun boleh kata sebahagian masyarakat kita kadang-kadang buntu. Sebab kita kata kita tak boleh nak bantu Palestin sebab Israel terlalu kuat. Saya mendengar perkara ini bukan daripada rakyat biasa, bahkan daripada tokoh-tokoh dan mufti yang mengatakan bahawa Israel terlalu kuat. Bila Israel terlalu kuat, buatlah apa pun. Kan? Boikot ke apa pun, dia tak akan berkesan, dia kata. Tak akan berkesan. Tetapi di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau sekiranya kita perhatikan apa yang berlaku di Afghanistan, apa yang berlaku di Bosnia, apa yang berlaku di Syria, kita akan dapati bahawa kemenangan mereka di situ sebenarnya adalah merupakan sesuatu yang Allah SWT susun. Perancangan manusia itu sendiri dari segi logik akalnya tak mampu pun untuk memenangkan mereka. Dari segi logik akal, persiapan golongan mujahidin di Syria tidak mampu untuk menumbangkan Assad. Tetapi percaturan Allah menjadikan Rusia, Iran dan juga Amerika dan Israel bertelingkah menyebabkan Assad kehilangan sekutu untuk membantunya. Dan itu memberikan kekuatan kepada mujahidin. Tetapi persiapan mujahidin itu sendiri dari segi logik akal, dari segi congak akal dan juga dari segi strategi sebenarnya tak mampu untuk menumbangkan Assad yang terlalu kuat. Tetapi apabila Assad kehilangan sekutu dan tenteranya mula mabuk dengan dadah dan seumpamanya, jadi pada masa itu akhirnya mujahidin yang asalnya cuma mahu menawan 1-2 bandar, tapi akhirnya dapat keseluruhan Syria dalam masa 11 hari. Jadi ada perancangan dari Allah yang sebenarnya akan menyempurnakan perancangan manusia. Sebab itu kita melihat
permisalan yang diberikan dalam agama kita ni berkenaan tentang kisah bagaimana Nabi Ibrahim dibakar. Yang membantunya adalah seekor burung. Bagaimana Islamnya kerajaan Sabak yang mengislamkan, yang membawa pada pengislamannya juga adalah seekor burung. 2 kali cerita burung yang kecil ini kan diceritakan dalam Al-Quran, dalam hadis, untuk menunjukkan bahawa kan satu peranan burung yang kecil ini berjaya dalam kisah Ratu Sabak. Tetapi kisah burung yang kecil ini tidak berjaya memadamkan api dalam kisah Nabi Ibrahim. Tetapi kedua-duanya diabadikan sebagai pengajaran kepada kita bahawa usaha kecil itu sebenarnya kan jangan dikira dari segi logik akalnya kan, tetapi sebenarnya usaha itulah yang akan menurunkan perancangan Allah SWT menjadi asbab untuk Allah SWT membantu. Dan pada hari ini kita berbincang berkenaan tentang boikot. Boikot bukan satu usaha yang besar sangat jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Yahya Sinwar, apa yang dilakukan oleh Khalid Mash'al, apa yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan Hamas yang lain dan juga mujahidin yang lain di Palestin. Terlalu kecil jika dibandingkan boikot dan juga usaha mereka menggadai nyawa mempertahankan tanah air. Tetapi dalam Al-Quran, Allah SWT sebut apa? Allah SWT kata, infiru khifafan wasiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Infiru khifafan wasiqalan maksudnya berjihadlah kamu secara susah, secara senang, ketika mana kamu senang, ketika mana kamu susah, ketika mana kamu miskin, ketika mana kamu kaya. Apa juga keadaan. Dan hadis ini ataupun ayat Al-Quran ini diturun berkenaan tentang kisah seorang lelaki yang berbadan besar dan agak berumur yang meminta izin daripada Rasulullah untuk berjihad. Sehingga turun ayat tu. Maknanya kan tidak ada perlepasan dalam jihad ini, dia perlu dilakukan oleh semua orang dalam apa juga bentuk. Dan di situ juga kita melihat kan bagaimana usaha-usaha, apa juga usaha membantu Palestin, membantu pembebasan Palestin. Selain daripada usaha mengangkat senjata, juga akan diberikan pahala oleh Allah SWT sebagai pahala orang yang berjihad mengangkat senjata. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang memperlengkapkan seorang prajurit, maka dia juga dapat pahala jihad. Dia juga dikira berjihad, berperang. Wa man khalafa ghazian fi ahlihi bi khair. Sesiapa yang memelihara kebajikan ahli keluarga pejuang. Pejuang pergi berjuang, ahli keluarga dia tak ada siapa jaga. Kita orang Malaysia bagi bantuan kepada mereka. Bagi bantuan kepada ibu tunggal, bagi bantuan kepada anak yatim. Maka Rasulullah kata, faqad ghaza. Maka dia juga dikira berjihad di jalan Allah. Keadilan Allah memberikan kepada semua manusia peluang untuk berjihad. Dalam apa juga bentuk. Kita pun saya rasa Hamas tak perlukan kita untuk angkat senjata kat sana pun. Kalau saya pergi sana pun jadi beban. Kan, bukan mati sebab kena tembak, mati semput. Kan, lepas tu kena angkut sini jadi susah. Kan, jadi tak perlu untuk kita berfikir ke arah itu. Tetapi ada perkara yang kita boleh buat. Jadi ini yang cuba untuk kita bincangkan pada hari ini, iaitu berkenaan tentang boikot. Bila kita bercakap tentang boikot, saya sebenarnya tak pasti adakah istilah ini tepat ataupun tidak. Tetapi apa yang kita maksudkan sebenarnya adalah memutuskan segala hubungan dengan Israel dan sekutunya. Dalam apa juga bentuk hubungan. Hubungan politik, hubungan diplomatik, hubungan ekonomi, hubungan pendidikan, hubungan perniagaan, apa juga hubungan. Sehingga akhirnya memberi satu kesan kepada Israel, iaitu dia tidak mampu untuk membelasah Palestin lagi. Dan yang kedua, dia tidak ada hak untuk wujud. Ini adalah merupakan kita punya matlamat. Sebab kewujudan Israel sebenarnya, jangan kita lupa, dia adalah merupakan satu kewujudan yang tidak sah. Tetapi disebabkan oleh kerana proses normalisasi yang dirancang oleh dunia secara kuat, akhirnya Israel menjadi satu negara yang sah. Tak pasal-pasal. Dan dia kata, datuk dia, nenek moyang dia semua berasal daripada Palestin. Padahal dia sendiri baru pindah 20 tahun lepas. Kan? Baru pindah 20 tahun lepas. Bapa dia duduk kat Kanada. Tapi dia kata datuk dia semua lahir dekat Palestin. Kan? Dan akhirnya dunia menerima. Dunia menerima. Itulah proses normalisasi. Jadi usaha untuk menyingkirkan Palestin, usaha untuk menyingkirkan Israel daripada mempunyai hak untuk wujud, kan, dan juga mempunyai hak dan kekuatan untuk membantai rakyat Palestin, membunuh, menghalau dan seumpamanya. Dan ini yang kita maksudkan pada hari ini. Jadi kita tidak akan bercakap berkenaan tentang boikot produk tertentu dan seumpamanya pada hari ini. Sebab itu adalah merupakan hanya sebahagian saja
Tetapi yang lebih daripada itu adalah seperti memutuskan hubungan diplomatik, memutuskan hubungan ekonomi, memutuskan latihan ketenteraan bersama, dan semua itu dilakukan oleh negara-negara yang sudah ada hubungan normalisasi dengan Israel. Sehingga kan tuan-tuan, di Morocco ni orang Arab. Ya, Morocco ni orang Arab. Dia asal orang Amazigh, tapi dia jadi orang Arab lah. Dia jadi orang Arab, betul-betul menggunakan bahasa Arab. Tetapi rumah-rumah di Morocco sebahagiannya berwarna biru. Biru tu diambil semangat Israel. Jadi macam mana Morocco, sebuah negara Arab yang daripada situlah lahirnya ulama-ulama maqasid fiqh yang hebat-hebat ni, Raisuni dan seumpamanya, semua daripada situ. Tapi akhirnya rakyatnya sebahagiannya mewarnakan rumah mereka dengan warna biru, mengambil semangat mengambil semangat Israel. Itulah proses normalisasi. Jadi kita nak bercakap berkenaan tentang usaha untuk menghalang semua itu berlaku. Jadi insya-Allah kita akan cuba pada hari ini untuk bercakap tentang itu. Kita membenci Israel bukan atas dasar mereka itu orang Yahudi, tetapi kerana kezaliman yang mereka lakukan. Kita tidak nafikan bahawa ada orang Yahudi yang masuk Islam dan ada orang Yahudi yang insaf dan tidak menyokong pun negara Israel. Bahkan kita juga mendapati sebahagian daripada robai mereka menganggap bahawa Israel adalah merupakan satu negara murtad. Dan dia pun sebenarnya dari segi sejarah diperjuangkan oleh seorang yang etis, yang tidak percaya kepada Tuhan mereka pun. Tetapi dia menyeru orang Yahudi untuk membina negara Israel atas seruan Talmud dan seumpamanya, sedangkan dia sendiri tak percaya Tuhan itu wujud. Jadi itulah yang sedang berlaku. Jadi kita sebenarnya membenci Israel disebabkan oleh kerana kezaliman-kezaliman yang ada dilakukan oleh mereka. Boikot, tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah satu benda yang tidak ada sandaran dalam agama. Kita melihat dalam sejarah bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat memboikot pasar Yahudi Bani Qainuqa dan mendirikan pasar orang Islam sendiri, sehingga akhirnya pasar Yahudi itu tutup. Kita juga melihat bagaimana Rasulullah SAW, Sayyidina Osman dan para sahabat yang lain memboikot Telaga Raumah dan hanya membeli air ataupun mengambil air daripada telaga Sayyidina Osman, sehingga akhirnya pemilik telaga itu terpaksa menjual telaga itu kepada orang Islam dengan harga yang murah. Jadi boikot bukan tidak ada sandaran. Boikot ada sandaran dari segi agama. Dan boikot juga dari satu sudut yang lain, dia mempunyai keberkesanan. Kita tak perlu untuk buat satu kajian ilmiah yang tinggi-tinggi pun untuk mengukur sama ada boikot berjaya ataupun tidak. Saya rasa ini Datuk Nizam dia boleh cerita dengan lebih detail. Tetapi sebagai rakyat biasa, sebagai rakyat marhin, kita melihat yang pertamanya penutupan outlet-outlet beberapa produk. Kita melihat penjenamaan semula berlaku. Adakah itu bukan sebab kesan boikot? Itu adalah merupakan kesan boikot. Kita juga melihat bagaimana tindak balas daripada syarikat-syarikat tersebut dengan agresif berkempen untuk menghidupkan semula syarikat itu. Adakah itu menunjukkan bahawa boikot tidak berjaya? Itu adalah merupakan bukti bahawa boikot adalah merupakan satu yang berjaya. Kemudian kita juga melihat peningkatan jualan produk-produk alternatif. Ada setengah jenama yang sebelum ni tak terkenal pun tiba-tiba menjadi pilihan rakyat Malaysia. Adakah itu merupakan sesuatu yang tidak menunjukkan bahawa boikot berjaya? Itulah di antara bukti bahawa sebenarnya boikot ada kesan dan juga ada dia punya kejayaannya. Kemudian kita melihat rakyat, bukan sahaja orang tua, bukan sahaja orang muda, tetapi kanak-kanak. Kanak-kanak lebih sensitif dalam masalah boikot. Bapak dia nak beli ini, dia kata jangan. Sebab ini kita kena boikot. Anak nasihatkan ayah, dan ini dah jadi satu fenomena dalam masyarakat Melayu. Adakah itu bukan bukti menunjukkan bahawa boikot berjaya? Itu sebenarnya adalah merupakan bukti yang menunjukkan bahawa boikot ada bagi kesan dan berjaya. Dan kemudian satu juga perkara yang penting untuk saya kongsikan, Hamas sendiri dalam beberapa kenyataannya menyokong boikot dan menggalakkan masyarakat dunia untuk melakukan boikot. Jadi orang kata pemain utama dalam isu Palestin ini sendiri mengatakan bahawa boikot akan bagi kesan kepada pembebasan Palestin. Tetapi kita tidak menafikan bahawa boikot ada kesan negatif kepada masyarakat kita. Itu kita tak boleh nak nafi. Cumanya secara umum saya menyeru pada hari ini, kita didiklah masyarakat kita ni untuk berjiwa besar. Didik untuk masyarakat kita ni menjadi manusia yang berjiwa besar. Kita berada dalam kancah peperangan dan kita kena fahamkan masyarakat bahawa yang diserang bukan orang Palestin, tetapi yang diserang adalah orang Islam. Yang diserang adalah kita, saudara mara mereka yang
apa tu duduk bukan di Palestin, tapi sebenarnya yang terkesan tu kita. Kan dalam hadis Rasulullah kata apa? Malam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Sesiapa yang tak ambil berat urusan orang Islam, maka dia bukan daripada kalangan orang Islam. Dan kemudian begitu juga kan Rasulullah pun menyebut 3 tanah suci. Salah satunya adalah Baitul Maqdis. Ini semua kita tahu. Jadi peperangan ini bukan peperangan kepada warga Palestin, tetapi peperangan kepada bumi suci kita. Jadi kita kena merasai. Jadi kita kena mengajak masyarakat kita untuk berjiwa besar. Saya sebenarnya amat malu kalau sekiranya orang Palestin yang kematian ahli keluarga setiap hari, yang kehilangan pekerjaan, yang tomato terpaksa belah 8, yang berlapar berhari-hari, yang tidak ada langsung harapan untuk berhari raya. Bahkan Ramadan pun puasa tak puasa sama pada mereka. Sebab hari ini dia puasa, petang nanti tak tentu boleh makan pun. Tak tentu boleh berbuka pun. Dan itu risiko yang mereka hadapi. Mereka boleh mati sebab serangan, mereka boleh mati sebab bangunan runtuh, mereka boleh mati sebab sejuk, mereka boleh mati sebab tak ada ubat, mereka boleh mati dengan sebab yang pelbagai, dan nyawa orang Palestin terlalu rapuh. Dan kemudian kita kata kita tak sanggup kehilangan kerja. Sedangkan rakyat Palestin tu kehilangan nyawa. Dan ahli keluarga hilang sampai 10 orang, 15 orang, 20 orang. Lepas tu kita kata kita tak sanggup untuk boikot sebab kita takut kehilangan kerja. Jadi suatu yang sebenarnya amat memalukan bagi rakyat Malaysia, yang sebenarnya di sisi orang Palestin adalah merupakan pejuang kepada Palestin. Orang Malaysia ni sebenarnya tuan-tuan, pada hati orang Palestin ni besar. Ya, sebab orang Malaysia adalah merupakan di antara penyumbang besar kan kepada kan Palestin. Dan juga yang memperjuangkan, bahkan rakan-rakan kita Palestin di sini yang duduk di Kuala Lumpur ni, dia kata tahun lepas dia tengok satu perkara yang luar biasa berlaku di Malaysia ketika hari kemerdekaan, bulan kemerdekaan, bendera Palestin lagi banyak daripada bendera Malaysia. Jadi jiwa orang Palestin memandang orang Malaysia ni tinggi. Jadi kita kena buktikan bahawa kita juga berjiwa besar macam orang Palestin. Kalau orang Palestin sanggup hilang nyawa demi mempertahankan Palestin, dia ada pilihan. Orang Gaza ada pilihan, bukan tak ada pilihan. Pilihan dia mudah saja, pindah saja ke Mesir. Pindah saja ke Sinai. Hiduplah dia. Tapi bumi hilang. Kan? Tapi apa yang mereka tinggalkan? Mereka tak tinggalkan bumi itu. Kan? Mereka duduk di situ dan mereka kata mati pun tak apa. Kan? Mati pun tak apa. Tapi kita di sini, rakyat kita ni berbincang dalam isu boikot ni tak sanggup untuk kehilangan kerja. Sedangkan sebenarnya kerja tuan-tuan di Malaysia ni terlalu banyak kerja. Kan? Cuma nak gaji 20,000, 30,000, itu susahlah sikit. Tetapi kalau sekadar untuk makan minum, sebenarnya tidak merupakan satu yang susah. Masyarakat kita adalah merupakan masyarakat bersosial. Bersosial itu dengan arti kata, seorang manusia dia ada ikatan keluarga yang besar, yang boleh membantunya dan boleh bertakaful dengan mudah. Kan? Saya tak nampak ada seorang yang memang tunggal dekat Malaysia. Kan? Tunggal maknanya dia tak ada mak bapak, dia tak ada adik-beradik, dia tak ada sepupu sepapak, dia tak ada saudara mara dan seumpama. Tak ada. Dia mesti ada. Dan mesti ada masyarakat yang membantu. Sebab masyarakat kita ni adalah merupakan masyarakat yang amat-amat berhati mulia. Melihat orang yang susah, kalau dia tahu, dia takkan sanggup biarkan. Surau boleh kumpul 30,000, 40,000 satu malam dengan mudah. Kalau sekiranya kita didik masyarakat kita untuk menukar iftar yang kosnya beribu-ribu sehari kepada bantuan kepada orang yang kehilangan kerja, kan, nescaya kita boleh selesaikan banyak masalah. Kalau sekiranya kita gunakan kutipan Jumaat sahaja pun untuk membantu, sebenarnya itu pun dah menyelesaikan banyak masalah. Tetapi disebabkan oleh kerana jiwa kecil, kan, hanya kan kerana kerja di sini gajinya 4,000, kerja baru gajinya 2,000, kita takut kehilangan 2,000, kan. Lalu kalau sekiranya kita macam tu, jangan sebut pada orang Palestin lah, malu. Jadi kita didik masyarakat kita untuk berjiwa besar, kan, supaya apa? Supaya akhirnya segala tanggungan dan beban kita boleh tanggung. Dan kemudian kita juga kena didik masyarakat kita untuk menjadi manusia-manusia yang cerdik. Di setiap kesusahan sebenarnya ada alternatif. Gaza membuktikan kepada kita begitu. Ketika mana mereka disekat, ketika mana mereka didirikan konkrit 8 meter tinggi, 8 meter bawah tanah tu, apa yang mereka buat? Mereka buat terowong. Berapa bilangan terowong yang mereka buat? Kan? Ada yang kata beribu terowong. Yang sebahagiannya keluar di Mesir, sebahagiannya keluar di Israel. Tingginya ikhtiar hidup orang Gaza. Terlalu tinggi ikhtiar hidup orang Gaza. Dan terowong itu ada lorong-lorong terowong yang komersial, yang lembu pun boleh masuk dalam tu, jalan. Kereta pun boleh masuk. Dan kita juga melihat pendedahan sebahagian daripada video sekarang ni, bagaimana selesanya
mereka duduk dalam terowong dengan pengudaraan dan seumpamanya. Jadi tingginya ikhtiar hidup mereka. Daripada satu bangsa yang melawan Israel menggunakan batu, akhirnya mereka boleh buat macam-macam. Mereka boleh buat drone, mereka boleh buat peluru pandu, mereka boleh buat roket, mereka boleh buat macam-macam. Jadi tingginya ikhtiar hidup. Kerana setiap sekatan yang berlaku, Allah SWT akan buka kalau sekiranya kita berfikir. Jadi kita didiklah masyarakat kita. Kadang kita sebut pada masyarakat kita ni, lahir anak kita namakan Yahya. Kan? Tapi perangai tak sama. Kan? Dan kesanggupan untuk berkorban pun tak sama. Kan? Kita kata jadilah seperti Yahya Sinwar. Kan? Tapi perangai tak serupa pun. Kan? Jadi maknanya kita kalau nak didik masyarakat kita, didik macam tu. Mengambil peluang daripada segala kesukaran untuk membina alternatif. Dan kita pun melihat petanda-petanda ke arah tu ada. Bila tutup produk ni, akhirnya muncul produk baru. Dah lahir lagi jutawan-jutawan baru. Dan sebenarnya banyak lagi ikhtiar yang kita boleh buat kalau sekiranya kita berfikir berkenaan alternatif secara kuat. Dan di sinilah kan kita jadikan kan salah satu kan daripada usaha jihad kita ni boikot. Tuan-tuan boikot ni ada risiko tak? Sebenarnya ada risiko juga. Ada risiko. Dan saya tak pasti apa risiko yang ditanggung oleh Prof Nazari sebagai pengerusi BDS Malaysia. Tetapi BDS di US pun ada dia punya risiko yang terpaksa mereka tanggung. Dan saman yang sampai ke peringkat mahkamah oleh satu syarikat ni sebenarnya kepada BDS je. Yang lain tu saman main acah-acah je. Dan, tapi yang real sampai kepada peringkat kan masuk mahkamah BDS saja. Jadi boikot ada risiko bukan tak ada risiko. Bila sesuatu benda tu ada risiko, maknanya ia adalah merupakan satu jihad yang ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu Taala. Kan, jadi ini kita ambil peluang itu. Kan, kita ambil peluang untuk mendapat pahala jihad dan ribat sama seperti orang-orang Palestin melalui usaha-usaha yang seumpama ini. Tapi kita didik masyarakat kita untuk serius. Kan, untuk serius. Lagi serius kita buat, sebenarnya lagi sakit dia orang. Kan, bila lagi sakit dia orang, maknanya lagi besar pahala kita. Sebab dia mencengkam perancangan kan mereka kan. Kemudian poin yang seterusnya yang saya nak kongsikan dalam masa yang sama, saya minta maaf kalau poin ni agak kasar sikit. Kita didik masyarakat untuk jangan jadi tali barut kepada Israel. Sama ada sedar ataupun secara tidak sedar. Israel ni tuan-tuan Yahudi, dalam Al-Quran Allah SWT ceritakan tabiat dia agak detail dibandingkan dengan tabiat yang lain. Tabiat kaum Samud kan, kaum Ad apa semua Allah tak cerita detail macam tu. Tetapi tabiat Yahudi Allah SWT cerita detail dalam Al-Quran kalau sekiranya kita mengambil iktibar. Salah satu daripada ayat dalam surah Al-Hashr yang Allah SWT ceritakan berkenaan tentang tabiat orang Yahudi adalah la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanah aw min wara'i judur. Orang Yahudi tidak akan memerangi kamu orang-orang Islam kan kecuali bila mereka berada pada tembok-tembok yang kukuh dan berada pada judur. Judur ni maksudnya tirai-tirai ataupun lapis-lapis. Di sini kan apa yang kita boleh fahami adalah Yahudi ni tidak akan bergerak direct. Dia tidak akan memusuhi direct. Yang membunuh orang Islam secara direct hanya di Israel sahaja, hanya di Palestin sahaja. Tetapi yang lain dia menguasai dunia melalui layer. Dia punya lapis-lapis dia. Dan lapis tu sebenarnya terlalu banyak. Terlalu banyak. Kan? Judur maksudnya jidar. Jidar ni kadang ada setengah orang terjemah sebagai tembok juga. Tapi pada saya judur ni maksudnya lapis. Layer-layer tu. Jadi daripada satu syarikat, katakanlah kita bercakap tentang BlackRock. BlackRock ni dia tak akan muncul. BlackRock tu. Dia akan muncul dalam bentuk yang lain. Yang mungkin ada 4 lapis, 5 lapis. Yang lapis keempat, kelima tu mungkin Arab. Mungkin Melayu. Mungkin apa-apa pun. Kan? Dia tidak akan saman kita. Tetapi yang akan saman kita mungkin daripada layer-layer dia tu. Kan? Sebab itu memang tabiat dia yang Allah SWT dah ceritakan dalam Al-Quran. Dan kita juga melihat dalam sirah Rasulullah SAW bagaimana dia mencatur. Yahudi adalah merupakan bangsa pencatur. Kan? Sebab itu kita selalu bercakap tentang elit Yahudi. Siapa elit Yahudi? Mana kita tahu? Kan? Tetapi kita melihat kesannya, perancangan itu, kalau kita baca protokol Zionis, kita melihat apa yang dirancang berlaku. Tetapi melalui tangan siapa? Kan? Bukan melalui tangan elit Yahudi yang kita tak kenal tu. Tetapi melalui tangan layer-layer dia. Kan? Dia punya lapis-lapis yang dia bina. Jadi di situ, kadang-kadang kita boleh tersilap. Kan? Saya minta maaf. Saya guna istilah tali barut ni. Kan? Kasar sikit untuk kita sentak betul masyarakat. Supaya kita sedar betul. Supaya
jangan jadi penyambung ataupun talian hayat kepada Israel yang akan mengukuhkan mereka melalui layer-layer mereka. Sebab kita tengok pun dalam keadaan perang sekarang, kita tengok makanan tak cukup kepada Gaza, makanan juga tak cukup kepada orang Yahudi. Tetapi siapa yang bagi makan kepada orang Yahudi? Akhirnya negara-negara Islam, syarikat-syarikat kecil ni yang bagi biskut, yang bagi buah, yang bagi itu, yang bagi ini. Lalu orang Yahudi masih boleh makan. Kalau sekiranya perang berlaku dan semua syarikat ni memutuskan hubungan, kan, tak bagi biskut, tak jual biskut, tak jual itu, kan, Yahudi akan kelaparan. Kan, Yahudi akan kebuluran. Tapi itu tidak berlaku. Disebabkan oleh kerana Yahudi pandai main layer-layer ni. Kan, ataupun pandai main gitu. Jadi di sini kita perlu untuk faham betul-betul kan berkenaan tentang kan isu kan bagaimana cara dia bergerak supaya kita tak terjerumus masuk ke dalam perancangan mereka. Jadi objektif jangka panjang yang dikehendaki oleh Israel sebenarnya adalah akhirnya dia pergi kepada normalisasi. Normalisasi maksudnya dunia mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara yang sah, negara-negara Arab mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara yang sah, negara-negara umat Islam mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara yang sah. Dan bila pengiktirafan itu berlaku, bermulalah hubungan diplomatik, bermulalah hubungan dagang, bermulalah hubungan budaya, bermulalah sukan main bola bersama, bermulalah segala macam bentuk hubungan yang akhirnya bila nak putuskan dah tak boleh. Nak putuskan dah tak boleh. Dan lawan kepada normalisasi sebenarnya adalah usaha kita ni, boikot. Jadi kita bukan bercakap isu boikot dalam bentuk boikot produk tertentu, tetapi lebih kepada melawan kan proses normalisasi itu. Sehingga akhirnya kan berlakulah macam yang disuarakan oleh Liga Arab pada November 2023. November 2023 Liga Arab bersidang sebulan selepas Taufan Aqsa. Dan OIC juga bersidang dan mereka menyenaraikan ada 34 resolusi. 4 resolusi yang saya nak bacakan pada hari ini. Yang pertama, menggunakan semua negara Arab menggunakan kekuatan ekonomi negara Arab kan dan minyak dan seumpamanya untuk menekan Israel, US dan sekutu-sekutunya. Itu adalah merupakan suatu yang kita sebut sebagai boikot dalam istilahnya. Yang kedua, semua negara Arab tidak memberikan tanah kepada US untuk dijadikan sebagai base tentera US. Ini juga salah satu bentuk boikot. Yang ketiga, semua negara Arab tidak memberikan laluan udara kepada Israel, US dan sekutu-sekutunya. Ini juga salah satu bentuk boikot. Kemudian, semua negara Arab memutuskan hubungan diplomatik daripada Israel. Ini pun satu bentuk boikot. Jadi kita bercakap tentang boikot itu. Tetapi oleh kerana dalam Liga Arab ada negara-negara yang sudah melakukan hubungan normalisasi, mereka negara normalisasi ini yang sudah normalisasi dengan Israel menggunakan pengaruh mereka untuk menolak resolusi-resolusi tersebut. Jadi tidak ada satu pun yang berjaya dilaksanakan. Kalaulah sekiranya pada November 2023, sebulan selepas Taufan Aqsa, resolusi ini dilaksanakan, kesan kepada perang akan lain. Kesan kepada Israel juga akan lain. Jadi kita bergerak dalam menghidupkan ruh boikot ni untuk sampai kepada peringkat itu. Dan akhirnya, dari saya sekalian, Allah SWT ajar orang Islam ni, dia jentik kepala kita ni, kepala umat Islam ni dengan satu kejadian yang luar biasa. Iaitu, Allah SWT hantar Afrika Selatan. Afrika Selatan bukan negara Arab dan bukan negara Islam. Tetapi Afrika Selatan, beberapa kan perkara yang mereka buat, di antaranya adalah kesepakatan semua ahli parlimen Afrika Selatan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Afrika Selatan yang berani buat. Kemudian Afrika Selatan juga kan membuat satu keputusan iaitu melucutkan kewarganegaraan mana-mana warga Afrika Selatan yang terlibat dengan IDF sebagai tentera upahan dan seumpamanya. Ini pun Afrika Selatan juga yang buat. Kemudian yang ketiga, kan bagaimana kita melihat di ICJ, kan di Mahkamah Antarabangsa, bagaimana Afrika Selatan beraksi sehingga tidak mampu dipatahkan hujah-hujahnya oleh Israel dalam mengukuhkan tuduhan genosid terhadap rakyat Palestin. Jadi semua ini dilakukan oleh Afrika Selatan. Tetapi kan Afrika Selatan bukan negara Islam dan Afrika Selatan juga bukan negara Arab. Jadi pada saya itu sebenarnya adalah merupakan satu jentikan Allah SWT kepada umat Islam untuk sedar. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan kita sedarlah tak ada apa yang sedang Allah SWT cuba untuk kita ambil pengajaran ni. Jadi moga-moga kan forum ni berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih lagi sekali kepada 3 ahli panel kita ni. Prof Nazari yang datang dari jauh, dari Rawang, Datuk Lokman, kemudian Datuk Nizam. Datuk Nizam datang dekat je. Tapi semua ini adalah merupakan ahli panel yang
pada saya memang orang yang duduk dalam bidangnya untuk bercakap tentang isu ini. Kita tidak mahu mencetuskan apa-apa kontroversi. Tetapi apa yang kita buat adalah untuk mendidik masyarakat untuk berperanan dalam pembebasan Palestin, dan kita pun berharap moga-moga usaha yang kita buat ni walaupun kerdil, dia adalah merupakan saham kita dalam pembebasan Palestin. Akhirnya saya nak tutup dengan satu hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Anta fi sughratin min sughril Islam fala yu'tayanna min qibalik." Kamu berada pada satu lubang daripada lubang-lubang Islam, maka jangan biarkan musuh masuk melalui lubang kamu. Kalau sekiranya kita bayangkan Islam di satu bangunan, semua orang Islam duduk dalam tu menjaga kawasan-kawasan yang sensitif. Jangan bagi masuk musuh melalui tempat yang kita duduk. Saya duduk kat sini, tingkap, saya jaga supaya musuh tak masuk sini. Sampai duduk kat pintu, dia jaga supaya musuh tak masuk kat situ. Jadi itulah peranan yang kita mainkan. Jangan bagi musuh masuk melalui mana-mana tempat yang kita duduk. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Jadi moga-moga Allah Taala memberkati kita pada bulan Ramadan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.